Okay, hari mula mungkin agak slow lah sebab faktor cuaca hujan. Tapi start hari kedua, ketiga sampai dia dah mula makin lama makin menaik. Alhamdulillah lah. Ada yang saya buat sendiri, ada yang kita ambil pada vendor jugalah. Sebab Daripada segi harga barang-barang untuk buat kuih, macam mana? last year start pada puasa ni dah memang naik. So far kita masih kekalkan pada harga-harga sama juga walaupun harga naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, okey. Lebih dah. So hari ni adalah bonus. Kita menjaga macam-macam jenis cookies, biskut dan biskut raya lah. Alhamdulillah lah nak kata. Tapi Alhamdulillah lah, ada lah juga. Berapa lama dah memang? Lama dah. Dah ikut pada mak 30 lebih dah. Daripada mak kan? Daripada mak. Ada tapi tak macam tahun lepas. Ada yang datang tahu raya tak, itu pun ada datang beli. Kadang tu lah nak pergi beli air apa semua minum lah. Tengok ada gerai kat sini. Jadi singgah lah kejap kan. Kebetulan tak ada beli apa-apa pun untuk persiapan raya ni. Jadi pusing-pusing tengok. Dia beli kerepek macam tu je lah. Lebih kurang macam dekat Shah Alam jugalah. Dekat KL jugalah harga dia. Dia memang tak boleh nak kata apa, standard harga macam tu kan. Jadi terima je lah, beli je lah. Macam barang masak, biasanya saya pergi beli sebab barang-barang memang mampu milik. Jadi macam pengguna, memang bolehlah survey dari segi ayam. Memang kira kat situ murah lah. Tahun ni ada buat persiapan untuk masak rendang. Kalau macam ayam untuk raya, saya biasa beli dekat Taman Merdeka Garden. Macam sekarang ni dekat situ dia tengah buat promosi 3 ekor RM25 ikut pada saiz. Bagi saya memang mampu milik lah.